Dah lama sebenarnya saya plan nak bawa isteri dan anak-anak ke pulau ni sebab ramai kata pulau ni best. Gunungnya cantik, lautnya membiru luas terbentang. Masa saya ambil gambar tu, saya pun tak tahu angle mana nak ambil sebab semuanya cantik, kiri, kanan, depan, belakang. Sampai saya gunakan drone ni. Nah, tu dia. Lagi tinggi, lagi nampak view sebenar keindahan Pulau Rawa, Mersing, Johor. Patutlah orang Johor handsome-handsome, cantik-cantik. Pasal pulau dia pun cantik. Tapi sepanjang saya dan keluarga di Pulau Rawa ini, ada 3 benda aneh yang saya rasa saya nak cerita dengan kawan-kawan semua dalam video kali ini. Untuk ke Pulau Rawa, kita kena naik boat. Yang mana boat ni pula yang bestnya, dia siap-siap ambil dah beg-beg bagasi kita semua daripada jeti Mersing lagi dah, terus sampai ke depan bilik di resort sana. Pulau apa? Pulau Rawa. Masa ni cuaca memang panas terik, tapi lagi terik, lagi cantik video ni. Perjalanan bot dari jeti Mersing ke Pulau Rawa ni tak lama mana pun. Dalam 20 ke 30 minit lah dah sampai. Dari jauh saya terbangkan drone ni sebab nak tengok sendiri. Masya Allah, keindahan, kebiruan air laut dan Pulau Rawa yang sangat mempesonakan. Dah sampai. Masa baru sampai ni, saya harap sangat anak-anak saya janganlah nampak slide tu. Nampak tak? Alisha dah tengok dah. Aduh, dia ajak pergi main dulu slide tu. Padahal saya nak check in. Kita masuk bilik dulu, santai-santai, tak ada dah. Dia nampak slide ni, terus dia ajak. Ayah, Afnan pun ajak juga, terjun. Habis kita pun kena ikut. Dengan tak sempat check in bilik lagi, depan-depan reception tu juga, mama dia buka habis baju-baju mandi. Tu dia. Anak saya Afian ni badan dia dah semangat, tapi dah sampai sini dia tak mau terjun laut pula dah. Jenuh pujuk, jenuh ligan, nampak tu. Hari tu kata kuat sangat, banyak makan daging. Tengok mana dia nak lari tu. Afian cakap Afian kuat, Afian banyak makan daging. Jom. Afian, jom kita cari ikan dekat bawah ni. Kita bagi dia roti. Subhanallah. Alhamdulillah, kita berada di mana? Rawa Island. Pulau Rawa. Budak ni kenapa ni? Awak ni je, awak. Afian dia ni. Tutup mata. Ya Allah. Okey. Amboi Syah. Hai. Asya. Apa? Afian cakap dengan ayah. Apa? Kita dekat Rawa Island. Cakap. Ya Afian tak Allah. cakap Cuma senyum yang luas sangat, Asya. Kau lepas Afian. Okey, cakap ayah. Afian nak cakap. Okey. Afian cakap apa? Kita kat mana? Kita berada di mana? Bukanlah. Rawa Island. Rawa Island. Satu amalan agar kita diluaskan rezeki oleh Allah ialah dengan bersedekah. Manaqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan bersedekah. Jadi, tengok anak saya sedekah. Dia bagi apa ni? Makanan breakfast dia tadi. Bagi dekat ikan-ikan. Nampak? Makin banyak ikan yang makan. Ikan-ikan ni semua bertasbih kepada Allah tau. Jadi, bila ikan ni semua bertasbih kepada Allah, dia juga mendoakan agar Kak Dina Cemerlang, Alisha, Afnan, Afian, Inara berjaya dunia dan akhirat, dan Mama berjaya sebagai free diver. Nah? Okey. Tapi nak pergi tu kena ajak ayah. Banyaknya. Bagi. Sosis. Ikan-ikan. RM2. Tengok. Dia semua, dia cakap ni, Alhamdulillah. Bye-bye semua. Sosis daging.
Dari pagi sampai petang, anak-anak ni memang suka main dekat sini sebab ikan-ikan dia tengok kiri kanan. Habislah muka pakat burn semua. Yang ni idea mama dia. Nak susun semua macam ni bukan senang tau. Tambah yang baby tengah-tengah tu. Antara benda aneh pertama yang saya perasan kat pulau ni adalah langsung tak ada monyet tau. Walaupun resort kami belakangnya hutan, tapi langsung tak ada. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Oh ya. Tengok ruang tamu dia saja boleh main badminton kat sini. Yang buka. Saya buka ni. Atas sliding. Hadiah sinting. Ya Allah, yang kau jadi terbang drone sampai sini ya? Alhamdulillah, inilah pemandangan yang saya sangat teringin selama ni. Depannya laut, belakang pula bukit, keliling hutan. Hilang. Sebab aku tengok gambar, rasa macam tak adalah. Nampak macam ni lah, kecil pun nampak dalam gambar tu. Besar bilik. Mana? Assalamualaikum. Sayang ni nampak. Okey, perut dah lapar. Jom sekarang kita pergi makan. Tengok tempat makan depa. Memang cantik. Malam ke, siang ke. Lepas tu pula pilihan makanan dia. Allahu Akbar. Lepas tu ambil makanan. Kita makan dekat tepi laut. Kena pula angin-angin malam macam ni. Dia panggil apa? Candlelight dinner. Kat sini kalau nak snorkeling ke, nak dive ke apa, tak perlu naik boat jauh-jauh. Depan resort ni pun dah boleh dive dah boleh snorkeling. Cuma saya ada satu permintaan kat isteri saya. Dia tak bagi saya pergi seorang. Agak-agak saya nak buat apa? Pemandangan air. Jawapannya nak hiking lah. Akhirnya dia kata nak, boleh, dia ikut sekali. Lah bukan dia je ikut, dengan anak-anak semua sekali nak ikut panjat gunung ni. Benda aneh kedua yang saya perasan kat Pulau Rawa ni adalah banyak burung merak. Tengok tu, dekat belakang resort kami, dekat tepi tempat kami makan. Sampai kami nak hiking pun ada juga burung merak. Cantik, lawa. Lepas tu anak-anak pun bila pergi dekat pun dia macam jinak. Dia okey je. Cantik Kalau macam ni jantan kan? Biasanya cantik jantan yang datang kan? Itu sayang. Sayang? Apa yang sayang merak? Pegang dia. Bunyi lagi tu. Dia tak ada turun tu. Dia takut. Boleh ke? Ada kempak lah. Dia jom naik atas. Maka bermulalah pendakian kami. Saya memang respect lah wife saya ni. Dia boleh tarik anak-anak saya ni, pegang anak. Ada yang pijak tak apa nak kuat kaki tu, tapi dia boleh handle lah. Lagi pun kita pun jarang hiking. Dan benda aneh yang ketiganya adalah walaupun kami panjat, kami hiking dalam 15 minit, tapi kami dapat view tinggi cantik macam ni. Tapi ingatlah, mana tempat kita bercuti pun, tempat yang paling membahagiakan adalah bila kita bersama dengan keluarga kita. InsyaAllah, jumpa lagi Pulau Rawa, Mersing, Johor. Kawan-kawan tolong type di ruang komen bawah mana lagi tempat yang cantik boleh kami sekeluarga pergi.